Okay, nampak dah keluar kan. So inilah kedudukan dia. Besi ni kecakok dekat. Assalamualaikum, lama tak bersiaran. Okay, aku ada satu projek ni. Aku nak tukar kipas, kedudukan kipas ni. Aku nak anjak ke sana sikit. Sebab ni meja makan. Bila duduk makan kan tak kena kipas ni, angin tak kena. So peluh lah panas. Aku ingat nak ambil kipas tu alih kat sini, tapi kat situ kena beli kipas baru lah ganti. So aku fikir-fikir macam banyak kos lah. Lepas tu nak ambil kipas ni ubah sini, dia akan jadi banyak wajar. Lampu tu nak kena ubah juga. So aku buat keputusan ambil kipas ni, anjak main letak tepi sikit, supaya kita duduk kat sini kena kipas, kena angin. Kalau tak berpeluh kat ni. So kau tengok dari sana macam dekat kan, tapi sebenarnya kalau makan aku akan duduk kat sini. Aku kat ujung ni lah, cara kat sini lah. Ni memang tak ada kipas, memang jauh lah juga. Memang berpeluh lah aku. Lepas tu aku akan tarik satu extension ni buat plug kat sini lah. Senang nak charge phone apa semua kan. Macam nak makan, nak charge phone ke, nak buat kerja laptop ke apa, aku akan buat wiring sikit. Bismillah. Okay, nampak lah. Ni kedudukan hook ni. Ni konkrit tau. Apa nampak? Okey, kita dah buka ni. Cara dia, ni hook kan, nampak ni. Cara C ni, kita tampung kipas ni di bawah, nampak dia terangkat kan. Sampai tolak ni macam tu. Dan sampai keluarkan dia punya apa? Hook ni. Macam tu je. Okey. Okay, nampak dah keluar kan. So inilah kedudukan dia. Besi ni kecakok dekat, bercakok dekat atas. Okay, bercakok kat sini. Ni kuat kan. Okay, so kita buat tukar dulu kipas ni. Okay, so kita ukur dulu pakai laser. Tanda tempat mana kita nak tanda. Jom kita nak naik tanda atas. Okay, so aku punya bilah bawah tu, so aku nak sangkut dia kat sini lah. So aku buat lubang tu, dan tak bagi sama tu. Okay, mata kita kena pakai saiz 12. Wall plug, saya tunjuk wall plug. Wall plug kita saiz 12. Siapa nak beli wall plug ni kena hati-hati ke lah. Salah-salah beli memang nanya Pak Bu. Wall plug saiz 12. Lepas tu dia punya soket tu saiz 14. Macam saiz 14. Satu ni 12. Set kat sini 14. So ambil yang ni. Sorry 12 punya. Sorry 12 satunya tu. Plug. 12. Jom kita belas ni. Okay, tunjuk gambar saiz 12. Okay, wall plug wall plug ni kena okay, tunjuk gambar saiz wall plug. Nampak 12. Okay, ni dia ada bulat tu, lepas tu dia ada garis tu kan. Dia bulat tu, garis tu. Lubang tu saiz 12 lah, mata drill. Soket ni, ni saiz 14. Nampak jangan silap tak. Kalau silap memang kerja panjang aja pun. Okay, so tekan atas.
untuk drill lubang. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pakai masluk. Oh, satu lagi spek mata. Penting spek mata ni untuk menjaga mata anda. Pendek dia. Aku tengok YouTube tu dia buah plug tu kan. Lepas tu dia ketat kan, lepas tu dia buka balik. Oh, dia ketat kan, tak boleh. Trik ni akan rosak dulu sebelum hampa sempat buka. So ni lah trik dia. Oh, siap-siap masuk auto lah. Ok, dek semua ketuk. Ni ketuk. Okay guys, dah masuk lah. Tu aku kata, jangan ikut YouTube. Kalau YouTube dia ajak hampa buah plug tu kan, itu ketat kan. Bila hampa ketuk je ni, hampa nak trik tu dah lari lah. Bila hampa nak buka ni tak boleh lah ni. Nak ni tak boleh buka lah, sebab trik ni dah lari. So macam ni lah teknik dia. Ni trik lah, belajar berdasarkan pengalaman lah. Dulu aku pun buat macam YouTube tu juga. So bila kita buat fail, kita kaji lah macam mana. So ok, tu cara dia. Lepas tu hampa ambil lah soket yang pada buka je, masuk ni, hampa ketat kan. Hampa tengok tu dia bergerak dia ketat Bismillah. Ok, tengok ketat. Bismillah. Memang ketat, memang tak boleh buka ni, InsyaAllah. Tak. Ok, kita boleh gantung kipas. Tapi kita nak buat wiring, tarik macam ni sikit. Tarik sini satu, lepas tu tarik ke meja makan satu. Kita buat soket.
Sekarang pukul 6.56 57 lebih kurang. Aku dah siap dah buat laluan wiring tu daripada supply sampai kipas. So ni kita buat extension tu. Okay. Dan ni kita nak pergi buka puasa dulu. Tengoklah tu barang-barang tu rabut lagi kita balik ke terawih sambung. Okay, nampaknya kipas dah berfungsi. Lepas ni aku nak duduk sini nak bekerja apa semua kan. Aku nak kipas barulah clear. Okay, jom.